Okey, hai semua. Hari ni kita nak tengok subtopik terakhir untuk bab 3 ini iaitu 3.4 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama kita nak tengok apa sebab tumbuhan menjadi layu. Okey, yang mana berkait dengan konsep hypertonik yang kita pernah belajar dalam bab ni lah. Okey, yang pertama, tumbuhan ni layu disebabkan kita mungkin letak terlampau banyak baja. Okey, dalam tanah ni kita letak banyak baja. Jadi baja tu dia akan larut dalam air tanah. Okey, baja ni dia ada banyak bahan terlarut. Jadi maka bila kita letak banyak baja, air tanah tu dia akan jadi hypertonik. Maksudnya air tanah tu dia jadi lebih pekat lah. Okey, kepekatan bahan terlarut dia. Okey, terhadap subsel sel akar. Okey. So, bila kita letak baja, air tanah kita ni dah jadi pekat berbanding subsel tu maksudnya kandungan dalam vakul. Okey, kandungan dalam vakul. Okey, berbanding subsel dalam sel akar. Jadi apa yang akan jadi adalah air akan meresap keluar dari subsel sel akar. Okey, yang ni memang sel ni ditulis 2 kali sebab subsel ni menunjuk kepada kandungan dalam vakul. Okey, contoh kita ada sel tumbuhan. Okey. Contohlah ini sel tumbuhan kita. Ni kandungan dalam vakul ni iaitu subsel. Okey, dan subsel ini adalah untuk sel akar. Okey, bukan typo ya. Ini memang yang saya belajar di tingkatan 5. Okey, air meresap keluar dari subsel sel akar ke dalam air tanah secara osmosis. Jadi air meresap keluar dari subsel sel akar ni, okey, secara osmosis lah. Okey, sebab air. Jadi sel tumbuhan dia mengalami plasmolisis, maksudnya dia jadi layu. Dan untuk dia nak kembali segah semula ataupun jadi tak layu, okey, segah semula adalah kita siram pokok dengan air yang banyak. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak tengok aplikasi, okey, membran plasma, okey, dalam kehidupan harian. Yang pertama, okey, adalah dengan penggunaan minuman penghidratan semula. Okey, yang mana minuman ini, okey, biasanya dia doktor bagi bila kita cirit-birit. Okey, sebab dia dapat mengembalikan kehilangan air dan juga elektrolit. Okey, dalam individu cirit-birit. Okey, nama dia adalah garam penghidratan oral. Okey. Okey, so seterusnya kita tengok. Okey, aplikasi lain adalah dalam minuman isotonik. Nama dia pun dah isotonik. Okey, ada banyak ya contoh minuman isotonik. Yang paling famous dekat Malaysia 100 plus. Okey, dia dapat menggantikan bendalin dan elektrolit ya. Elektrolit. Okey, elektrolit yang hilang melalui perpeluhan. Sebab itu atlet biasanya dia akan minum air 100 plus. Sebab itu adalah minuman isotonik yang dapat mengembalikan bendalin dan elektrolit yang hilang. Okey, seterusnya. Aplikasi lain adalah dalam larutan selin. Okey, yang ni ada kat hospital lah. Okey, yang mana kita masuk air tu. Okey, doktor cucuk dalam badan kita tu. Okey, larutan selin ni dia bersifat isotonik terhadap plasma darah. Okey. Seterusnya adalah liposom. Okey, liposom ni dia konsep dia berkait dengan dua lapisan fosfolipid. Okey, dua lapisan fosfolipid. Yang mana yang ini adalah dua lapisan fosfolipid. Okey. So, di sini liposom ni biasanya digunakan dalam ubat yang kita makan.
ubat yang makan, bukan sapu. Tapi ada juga yang sapu kita guna liposom, tapi biasanya yang makan. Untuk kita lindungi ubat tu. Okey, daripada dia, supaya dia sampai ke sel sasaran. Okey. Dia dalam liposom ni, dia sama macam konsep dua lapisan fosfolipid, yang mana dekat sini, yang kawasan echo ni, kalau kita ingatlah apa yang kita belajar dalam 3.1, echo ni hydrophobic. Maksudnya dia tak suka air. Maksudnya ini kawasan yang mana ubat-ubat yang tak larut dalam air tersimpan dekat sini. Nampak? Yang warna kuning-kuning tu, itu ubat yang tak larut dalam air. Okey? Kat kawasan hydrophobic. Yang merah-merah ini kepala. Okey? Kepala hydrofilik. Yang mana kawasan ni adalah kawasan di mana ubat-ubat yang larut dalam air disimpan. Okey? Diangkut dalam kawasan ni. Jadi melindungi ubatan atau bahan aktif yang dimakan secara oral daripada dimusnahkan oleh jus gester. Okey? Okey, so seterusnya kita tengok. Okey, yang terakhir sekali adalah konsep osmosis berbalik. Okey, kalau pernah beli air mineral lah. Okey, air macam Sea Master something. Okey, awak tengok kat belakang tu ada yang dia kata air ni dia peroleh daripada osmosis berbalik. Okey, osmosis berbalik ni satu jenis teknologi. Okey, untuk kita dapatkan air tawar daripada air laut. Okey, ini nampak air laut. Hasil dia kita dapat air tawar. Okey, proses dia penyahgaraman. Kita buanglah garam dalam air laut tu supaya kita boleh minum. Okey, macam mana proses dia? Yang mana pertama sekali dia akan kenakan satu tekanan ya. Tekanan ke atas air laut. Untuk air laut ni dapat masuk ataupun melalui membran telak memilih. Okey. Dan hasilnya, okey, ini tekanan tadi dia push air laut ni melalui satu membran telak memilih. Jadi nama dia pun telak memilih. Jadi bakteria, okey, garam, okey, dan juga bendasing-bendasing yang lain, okey, dia tak dapat lalu melalui membran telak memilih. Hanya air je yang boleh lalu. Jadi hasil dia kita dapat air tawar yang bersih. Okey. Okey, so itu saja perkongsian saya dalam subtopik ini. Okey, sekian, terima kasih.